Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita cuba baca kitab Kimia As-Sa'adah kami Imam Al-Ghazali. Bab yang pertama, mengenal diri. Mengenal diri itu adalah anak kunci untuk mengenal Allah SWT. Hadis ada mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Firman Allah dalam Al-Quran, kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kami dalam dunia ini dan dalam diri mereka sendiri, supaya hakikat itu boleh terzahir kepada mereka. Tiada perkara yang lebih hampir dari diri sendiri. Jika kita tidak kenal diri sendiri, bagaimana kita hendak tahu perkara-perkara yang lain? Yang dimaksudkan dengan mengenal diri itu bukanlah mengenal bentuk lahir kita, badan, muka, kaki, tangan dan sebagainya. Kerana mengenal semua perkara itu tidak akan membawa kita kepada mengenal Allah SWT. Dan bukan pula mengenal setakat perkara dalam diri kita, iaitu bila kita lapar kita makan, bila dahaga kita minum, bila marah kita pukul dan sebagainya. Jika kita bermaksud demikian, maka binatang itu ada sama juga dengan kita. Yang dimaksudkan sebenarnya mengenal diri itu ialah, yang pertama, apakah yang ada dalam diri kita. Yang kedua, dari mana kita datang. Dan yang ketiga, ke mana kita hendak pergi. Yang keempat, apakah tujuan kita berada dalam dunia yang fana ini. Yang kelima, apakah sebenarnya makna bahagia dan apakah sebenarnya makna derita. Sebahagian di sifat-sifat kita itu ada bercorak kebinatangan, sebahagian pula bersifat iblis dan sebahagian pula bersifat malaikat. Kita hendak tahu sifat yang mana perlu ada dan yang mana yang tidak perlu. Jika kita tidak tahu, maka tidaklah kita tahu di mana letaknya kebahagiaan kita. Kerja binatang ialah makan, tidur, minum, berkelahi dan sebagainya. Jika kita hendak jadi binatang, buatlah itu saja. Iblis dan syaitan itu sibuk hendak menyesatkan manusia, pandai menipu dan berpura-pura. Kalau kita hendak menurut mereka itu, buatlah sebagaimana kerja mereka. Malaikat pula sibuk dengan memikirkan dan memandang keindahan ilahi. Mereka bebas dari sifat-sifat kebinatangan. Jika kita bersifat kemalaikatan, maka berusahalah menuju asal kita agar dapat kita mengenali dan memikirkan Allah SWT yang maha tinggi dan bebas dari belenggu hawa nafsu. Kita hendaklah tahu kenapa kita dilengkapi dengan sifat-sifat kebinatangan itu. Adakah sifat kebinatangan itu akan menakluk kita atau ada kita yang menakluk mereka? Dan dalam perjalanan kita ke atas martabat yang tinggi, kita akan gunakan mereka sebagai tunggangan dan sebagai senjata. Langkah pertama untuk mengenal diri ialah mengenal yang kita itu terdiri dari bentuk yang zahir, iaitu badan, dan perkara yang batin itu iaitu hati atau roh. Yang dimaksudkan dengan hati itu bukanlah seketul daging yang terletak pada sebelah kiri badan. Yang dimaksudkan dengan hati itu ialah satu perkara yang menggunakan semua keupayaan yang lain itu sebagai alat dan kaki tangannya. Dalam kitab lain, Imam Ghazali disebut sebagai Latifatul Rabbaniyah. Pada hakikatnya hati itu bukan termasuk dalam bidang alam nyata, tetapi adalah termasuk dalam alam ghaib. Ia datang ke alam nyata ini ibarat pengembara yang melawat negara asing untuk tujuan berniaga dan akhirnya akan kembali juga ke negara asalnya. Mengenal perkara seperti inilah dan sifat-sifat itulah yang menjadi anak kunci untuk mengenal Allah SWT. Sedikit idea tentang hakikat hati atau roh itu bolehlah didapati dengan memejamkan mata dan melupakan segala perkara yang lain kecuali diri sendiri.
Sekianlah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.